Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita belajar cara jawikan perkataan berikut. Okey. Ini Rumi kan? Kita mau tukar dia kepada jawi. Cara-caranya ialah yang pertama kita buat kaedah pelangi. Si sama dengan huruf ca. Kalau kita tak tahu dia huruf bersambung dulu, kita buat sebelah sini dulu. Si sama dengan ca. Alif A sama dengan alif. R sama dengan ro. A sama dengan alif. Baru kita sambungkan. Ca dengan alif boleh sambung. Kalau boleh kita letak tambah. Alif dengan ro tak boleh sambung, letak tolak. Ro dengan alif tak boleh sambung juga tolak. Jadi kita cantumkan. Ca alif ca, ro alif ro. Cara. Oh, kamu tak nampak ya? Kita buat macam ni. Ca alif ro alif. Ca tambah alif tolak, ro pun tolak. Jadi bunyinya cara. Kita salah sikit supaya tulisannya jelas. Okey, seterusnya jari. Kita buat dulu di atas lah. J sama dengan jim. A sama dengan alif. Tak payahlah buat pelangi pun tak apa. Kalau kamu sudah yakin, sudah biasa buat. R sama dengan ro. I sama dengan ya. Lepas tu kita letaklah simbol. Jim boleh sambung, tambah. Alif tolak, ro pun tolak. Baru kita cantumkan. Jim, alif ja, ro ya ri, jari. Okay, sekarang satu. Sin sama dengan S sama dengan sin. A sama dengan alif. T sama dengan ta. Waw sama dengan u. Kita cantumkan. Letak dulu simbol supaya kita tak salah. Sin tambah, alif tolak, ta tambah. Baru cantumkan. Sin, alif sa, ta waw tu satu. Sekarang tiba. T sama dengan ta. I sama dengan ya. B sama dengan ba. A sama dengan alif. Jadi bunyinya kita cantumkan dulu. Ta boleh sambung, ya boleh sambung, ba boleh sambung. Semua boleh sambung. Ta ya ti, ba alif ba, tiba. Okay, sekarang ni kiri. K sama dengan kaf. I sama dengan ya. R sama dengan ro. I sama dengan ya. Ini tambah. Ini tambah juga. Ini tolak. Jadi kita cantumkan. Kaf ya ki, ro ya ri, kiri. Okey. Okey, sekarang ni S sama dengan sin. Ya. I sama dengan ya. K sama dengan kaf. U sama dengan waw. Tambah. Ya tambah. Waw tambah. Sin ya si. Kaf waw ku siku. Okey, ini pula. M sama dengan mim. Waw, U sama dengan waw. Dal sama dengan D sama dengan dal. A sama dengan alif. Tambah. Ini tolak. Ini tolak. Mim waw mu. Dal alif dah mudah. Okey, ini sekarang H sama dengan H. H macam ni. Tapi kalau dia nanti dicantumkan dengan huruf sebelahnya, jadi macam ni ya. H. O sama dengan waw. B sama dengan ba. I sama dengan ya. Okey, kita cantum. Ha waw hu. Ba ya bi hobi. D dal sama dengan D. U sama dengan waw. K sama dengan kaf. U sama dengan waw. Okey, ni tak boleh cantum. Tolak. Ini tolak. Ini tolak juga. Ini tambah. Okey, dal waw du. Kaf waw kudu. Ini B sama dengan ba. I sama dengan ya. C sama dengan ca. A sama dengan alif. Kita cantumkan ba tambah, ya tambah, ca tolak. Ba, ya, be, ca, alif, ca, beca. Okey, baik, siap.